Pakaian tradisional kaum Kelabit. Di celah-celah kabus tanah tinggi Bario tersembunyi sebuah identiti yang ditenun dengan sejarah. Bagi wanita kaum Kelabit, pakaian tradisional bukan sekadar pelindung tubuh, malah ia adalah naskah zaman berzaman yang dipanggil Sapa Ari. Bagi menambah seri, labong atau selendang disampirkan di bahu yang juga boleh digayakan sebagai selempang. Pelengkap keanggunan ini adalah peta, iaitu topi manik yang ikonik serta banik alai, rantai manik dengan corak yang teliti. Setiap butiran manik dan lilitan selendang melambangkan ketelitian dan martabat wanita Kelabit. Berdiri tegaknya seorang lelaki Kelabit bukan hanya pada susuk tubuhnya, tetapi pada setiap manik dan ukiran yang melekat di badan. Asasnya adalah Sapa Ari, baju tanpa lengan yang dihiasi motif arit atau ukiran tradisi. Lihat pula di lehernya tergantung megah sebuah banik kabut. Rantai manik kuno ini bukan sekadar hiasan, ia adalah harta dan maruah keluarga.